Okay, hi, what's up guys? Okay, kita kembali lagi dengan review board game kita. Tapi kali ni kita ada card game, simple. Nama dia Hikayat. So, shout out untuk meja belakang kerana menghasilkan game. Card game yang main untuk 2 orang player yang seronok. Nama dia Hikayat. Okay, game ni mudah je, otak santai, korang tak perlu nak fikir untuk main game Hikayat ni. Boleh main 2 orang player saja. So korang ada partner, korang ada girlfriend ke apa nak main berdua, ataupun kawan berdua orang korang nak main kat game, korang boleh main kat Hikayat ni. Okay, game dia senang dan mudah sahaja. Boleh try Okay, so dalam kotak ni mari kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni dia ada 2 jenis kad. Yang pertama adalah kad kuasa. Okay, kad kuasa dia ada 6 ada 6 kad kuasa. So meaning to say sebab kita main 2 orang player je kan. So satu player dapat 3 kad kuasa. So ada 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, so ini kad yang pertama, kad jenis yang pertama dan kad yang kedua. Sebab itulah game ni simple sebab dia ada 2 jenis kad saja. Yang kad kedua adalah kad yang kita main. Okay, so ini adalah kad yang kita main. Storyline dia lah, storyline yang kita main. Alright. So korang tengok dekat kad ni, yang ni lah kad yang korang akan main nanti. Okay, tapi tema game ni adalah berkenaan dengan legenda Melayu. So korang boleh tengok lah kad dia ada mahsuri dekat sini ada mahsuri. Lepas tu kita ada tanggang, mak tanggang pun kita ada juga. Okay, and then kita ada badang. So semua kad ni adalah berkisahkan mengenai legenda-legenda Melayu kita. Okay, so dia seronok lah, agak dia ada tema untuk kita main game ni. Hei Hang Jebat, hei Hang Jebat, tunggulah aku bikin, kau tengok. Okay, cara nak main game ni mudah aja. Pertama sekali satu kad akan dibuka dekat tengah-tengah ni. Dia akan tengok kalau apa yang kat tengah-tengah ni. Okay, and then setiap player dia akan pegang 2 kad, dia akan ambil 2 kad. Alright, and cara main ni sangat mudah sebab apa? Korang tinggal letakkan kad korang bersebelahan dengan kad yang diletakkan di tengah-tengah tadi. Okay, so ikut korang lah, korang nak letak sebelah atas ke, korang nak letak sebelah bawah ke kan. Korang nak letak sebelah kanan, kiri, itu bergantung pada korang. Okay, tapi cara korang letak, make sure sebab apa korang kena fokus, part ni saja sebab korang kena tengok bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah ni lah adalah penentu point korang. So ini adalah strategi macam mana korang nak letak kad korang, sama ada nak letak dekat atas, bawah, kanan ataupun kiri. Okay, so game ni mudah, letak kad, tapi korang kena tengok dekat mana kad korang dapat